Ini Nothing Phone 3A dan ini Nothing Phone 3A Lite. Aku ingat yang ni dah cukup murah, tapi diorang keluarkan versi paling murah dalam line up Nothing. So jom aku share apa yang best dan berbaloi ke tak Nothing Phone 3A Lite ni. Nothing 3A Lite ni adalah versi lebih ringkas daripada Nothing Phone 3A. Matlamat dia satu, turunkan harga tapi kekalkan benda paling penting. Jadi jangan expect semua feature yang premium tu ada dalam phone ni. Tapi untuk kegunaan harian, phone ni masih lagi solid. Okay, first kita cakap pasal skrin. Dia bagi 6.77 inci AMOLED display dengan 120Hz refresh rate. Nak kata bagus tu, kira okey lah spek skrin dia ni. Sebab mostly entry level punya smartphone zaman sekarang ni, diorang akan bagi AMOLED display dengan 120Hz refresh rate. So, kualiti skrin phone ni memang not bad, semua rasa smooth dan sedap mata memandang. Kamera utama dia guna sensor 50MP, sama macam Nothing 3A. Kualiti gambar dia korang boleh judge sendiri. Bagi aku setakat nak upload gambar dekat sosial media tu kira okey lah. Walaupun dia punya gambar ni nampak macam kelabu-kelabu sikit. Cuma kamera ultra wide dia agak basic. Bateri dia 5000 mAh dan aku boleh katakan phone ni boleh tahan untuk penggunaan seharian. Chipset dia guna MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G. Untuk simple usage tu memang tak ada masalah and rasa smooth je. Nak buat main game pun okey je phone ni. Tapi untuk gaming berat aku tak recommend. Setakat Mobile Legends, PUBG tu kira ons lagi lah. Antara benda yang paling best dekat phone Nothing ni adalah software dia. Nothing OS ni clean, minimal, tak ada bloatware. So bila kau first buka phone ni rasa simple tapi premium. Untuk Glyph Lite versi Lite ni cuma ada satu lampu glyph, bukan full matrix, but still nampak cool sebagai indikator notifikasi. Antara benda yang kurang dekat phone ni, dia tak ada wireless charging. So itu je lah benda yang kurang dekat phone ni. So berbaloi ke tak Nothing Phone 3A Lite ni? Kalau tanya aku, phone ni lebih kepada phone budget tapi nampak unik je. Untuk daily use, korang nak scrolling, WhatsApp, ambil gambar for fun and casual gaming, phone ni memang not bad sebab software experience dia memang menarik. So kalau korang nak experience sendiri guna phone Nothing tapi tak nak spend banyak, korang boleh consider untuk go for Nothing Phone 3A Lite.